Nama saya ialah Lau Zhenyi. Umur saya 11 tahun. Dari SJKC Hunbin, kelas 5M. Cerita yang saya akan perkenalkan ialah Goldilocks dan 3 ekor burung. Sebuah keluarga burung tinggal di sebuah pondok di dalam hutan. Keluarga burung terdiri daripada bapa, ibu, dan anak burung. Setiap pagi, ibu burung akan memasak bubur untuk sarapan mereka. Namun, satu hari, bubur mereka terlalu panas. Jadi mereka memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sementara menunggu bubur sejuk. Sementara itu, seorang gadis kecil bernama Goldilocks sedang berjalan melalui hutan. Oleh sebab tersesat, dia berasa letih dan lapar. Goldilocks pun masuk ke dalam pondok itu. Dia ternampak bubur di dalam 3 biji mangkuk. Goldilocks merasai bubur dalam mangkuk bapa burung dan ibu burung. Bubur-bubur itu masih panas. Akhirnya, dia mencuba bubur dalam mangkuk anak burung dan mendapati bahawa bubur itu sudah sejuk. Jadi dia menghabiskan bubur anak burung. Setelah makan, Goldilocks merasa agak penat. Dia memutuskan untuk duduk seketika. Di ruang tamu terdapat 3 buah kerusi. Goldilocks memanjat kerusi bapa burung dan ibu burung. Kerusi-kerusi itu tidak sesuai dengannya. Akhirnya, dia duduk pula di atas kerusi anak burung. Akibat duduk terlalu lama, kerusi itu patah. Selepas itu, Goldilocks berasa mengantuk. Dia naik ke tingkat atas dan menjumpai 3 katil. Goldilocks tidur di atas katil bapa burung dan ibu burung. Tetapi katil-katil itu tidak sesuai dengannya. Akhirnya, dia tidur di atas katil kecil milik anak burung kerana katil itu sangat selesa. Apabila bapa burung, ibu burung, dan anak burung pulang ke rumah, mereka segera menyadari bahawa seseorang telah masuk ke rumah mereka. Mereka melihat mangkuk bubur yang telah kosong, kerusi yang telah rosak. Dan akhirnya mereka naik ke tingkat atas dan melihat Goldilocks sedang tidur nyenyak di atas katil anak burung. Goldilocks terjaga. Dia sangat terkejut melihat 3 ekor burung. Dengan cepatnya, dia melompat keluar dari katil dan berlari keluar dari rumah. Itulah kali terakhir 3 ekor burung melihat Goldilocks. Sejak itu, mereka sentiasa mengunci pintu rumah mereka untuk memastikan tidak ada orang lain yang akan mengganggu mereka lagi. Moral cerita ini adalah kita harus menghormati harta benda orang lain dan tidak masuk ke rumah orang tanpa izin. Sekian, terima kasih.